Saya mohon saudara-saudara saya dalam PAS, sedarlah gerakan Anwar Inas yang sedang memecah belahkan Bersatu sekarang ni. Assalamualaikum. Video ni saya buat khas untuk kawan-kawan dan sahabat saya dalam PAS. Saudara-saudara, apa yang sedang berlaku sekarang ni antara Cikgu Bat dan Bersatu. Kita boleh tengok macam mana dia serang Presiden Bersatu dengan sangat hebat. Penuh dengan fitnah yang dia buat. Saudara-saudara, saya nak anda faham. Dia sedang menyerang Presiden ataupun pengurusi Perikatan Nasional. Kenapa benda ni berlaku? Benda ni berpunca daripada perbalahan antara Cikgu Bat dan juga Sanjeevan, Timbalan Ketua Bersekutu Bersatu. Okey, Cikgu Bat yang mulakan serangan kepada Sanjeevan. Bila Sanjeevan pertahan dan balas balik serangan, dia koyak. Bila dia koyak, dia salahkan Presiden Bersatu, Tan Sri Muhyiddin Yassin, kerana tak backup dia. Dan dia terus membuat fitnah demi fitnah kepada Presiden Bersatu. Saudara-saudara, saya nak hampa semua faham. Saya nak hampa semua faham yang dulu pernah berlaku begini di dalam PAS. Gerakan Anwar Inas yang sedang berlaku sekarang di dalam Bersatu. Anda boleh tengok, bahagian Cikgu Bat adalah bahagian yang mula-mula membawa usul untuk Presiden menyerahkan kuasa ataupun jawatan kepada Timbalan Presiden. Apa salah Presiden? Rekod Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin sangat-sangat cantik masa dia mentadbir negara. Apa kesalahan yang dia buat sehingga kan perlu nak serahkan kuasa jawatan Presiden kepada Timbalan Presiden? Kenapa sampai macam tu? Ini yang saya katakan, ini adalah gerakan Anwar Inas di dalam Bersatu. Saya harap rakan-rakan dalam PAS hampa kena faham benda ni. Dia sedang menyerang pengurusi Perikatan Nasional yang di bawahnya ada parti-parti komponen, termasuklah PAS. Cikgu Bat sedang memburuk-burukkan pengurusi Perikatan Nasional. Bukan setakat memburukkan, dia memfitnah. Tan Sri Presiden ada dekat Malaysia ni. Semalam dia mempengerusikan meeting Perikatan Nasional. Macam mana dia kata Tan Sri ada di London, sedang bercuti di London. Itu menunjukkan dia kaki fitnah. Saya mohon saudara-saudara saya dalam PAS, sedarlah gerakan Anwar Inas yang sedang memecah belahkan Bersatu sekarang ni. Saya harap saudara-saudara kawan-kawan faham semua ni.